Kami dah tiba di Kuala Terengganu, di Redang dengan kawan-kawan tengah makan nasi dagang. Dah habis. Lapar. Nanti kami akan ambil Grab ke JT Merang. Cari di Amar Jaya Counter. Di Amar Jaya. Banyak miau sini. Ni banyak kucing lah sini. Hai. Awak kucing dari Terengganu ya? Hai. Kami dah dalam boat nak menuju ke Redang Reef Resort. Redang Reef Resort tempat kami duduk. Okey, abang, akak, adik-adik boleh buka dulu jaket. Nanti turun je dulu. Nanti kita orang pakai. Okey, turun dulu. Baik kemudian. Turun dulu. Okey, terima kasih. Aman. Terima kasih. Okey, kawan-kawan yang baru sampai, terus naik atas dulu. Hujan hari ni. Lupa nak tutup air hujan hari ni. Okey, masuk dalam sana. Kantin belah kiri tu, masuk dalam duduk rehat dulu ya. Saya beratur untuk ambil makanan. Lepas ni baru boleh check in. Kalau makan check in, lepas tu baru boleh snorkeling. Tadi hujan, cuaca pun dah okey dah. Dah panas balik lah. Cantik lah ni. Ni ada ikan apa ni? Ayam. Ni chicken roll. Ayam. Kakak. Okey, ni kami nak masuk bilik. Kami punya bilik premium 807 bawah. Best. Bilik ujung. 807. Boleh buka dulu, nak tengok dalam dulu. Lepas tu tengok luar. Wih, ada berapa katil? Nak bagi kuih besar ni lah. Tengok bilik air. Ni lagi lah, dia bawa lepas mok. Kat bilik air.
Bola air bagus. Shower okey. Sekarang kami nak pergi diving center untuk ambil peralatan snorkeling. Hari ni kita akan snorkeling ke rasanya open water rasanya kalau tak silap. Kena digoti lah nak bagi umpan ikan apa semua. Kat belakang ni pun dah boleh snorkeling tapi tu petang sekarang. Ini kita pergi tempat yang dijadualkan dulu. Dah dalam bot lagi snorkeling dan lagi Okay, 50 meter daripada boat, 50 meter daripada sini, 50 meter daripada sini jangan pergi atas sana lah. Okey. Nanti orang anik ke mana Vietnam. Aduh. Okey, Vietnam dah sana. Okey, 50 meter dari sini. Baru bangun tidur saya sakit kepala. Bangun-bangun lapar. Ni pernah keluar makan dah. Dia ni semua dah makan. Ke teman saya pergi makan pula. Memandangkan saya pun beli Asian Fine ni beli dan terus tak test, tak godit, tu bawa pergi Redang ni. Dia nak test dia punya Super Night Mode. Sekarang ni kat Pasir Panjang ada fire show. Lapar tak fly makan dekat hotel apa dah? Hotel apa nama dia? Dia tepi tiam dia. Mula kita balik
Good morning. Sekarang pukul 5 pagi. Saya lepak seorang-seorang ambil gambar. Banyak dah ambil gambar sunset. Kita berhenti je lah. Ni dah pukul 7 lebih. Jip, sarapan pukul apa? 7.30. Dia nak pergi sarapan dekat dia punya apa, kantin. Breakfast hari ni ada nasi lemak, bihun, ada sausage. Ini apa? Dumpling. Oh, just one. Okay, thanks. Jeng. Timon. Terkejut. Ambil lah. Wah. Alhamdulillah kita sudah sarapan. Lepas ni tak tahu nak buat apa. 8 pagi kita jalan-jalan. Tengoklah kalau ada benda yang cantik ni. Wow, ni cantik ni. Baju ni cantik ni. Jadikan tempat letak kunci ni. Bersih-bersihkan. Dan kami nak pergi snorkeling taman laut. Kena bawa roti lah sebab bagi makan ikan ni, nak dengar ikan datang dekat banyak-banyak, kena bawa lah roti. Kali ni lagi snorkeling, tak naik depan Reef Resort sana. Kita naik dekat ujung sana sebab air cetek, buat boleh masuk. Kita kena meredah air. Angkat beg. Saya ni memang suka snorkeling walaupun saya tak pandai berenang. Saya rasa snorkeling ni macam masuk dunia lain tau. Macam warna-warni yang kita tak jumpa tempat lain. Lagi nak tambah air jernih. Macam ni kan. Dia punya apa, dengan ikan warna-warninya, warna dia memang lawa. Ya, apatah lagi orang yang scuba lagi lah, keliling dia tu, dia boleh celah-celah batu karang. Memang best lah. Okay, kita dah tiba taman laut. Ni tempat snorkeling kali ni.
Dah petang ni kita nak pergi snorkeling sekali lagi. Kalau ikut jadual. Lepas tu, lepas snorkeling, kalau cantik boleh pergi turtle. Tapi turtle ni, turtle point ni optional. Kalau nak pergi kena bayar, tak nak pergi tak apalah. Tapi saya nak pergi. Snorkeling dah biasa, turtle tak pernah. Downloading. Kita dah ready nak snorkeling dekat area sini. Jangan pergi sana luar, jangan jauh sini. Sini, okey? Okey, semua jaket pakai ketat-ketat. Tak ada bunyi. Sudah tahu lah ni, kemarin ni orang sudah pandai lah, sudah lesen dah. 45 minit lah. Nanti dengar whistle. Bunyi lah, bukan busuk. Kata Jai air makin babuk. Orang keruh dia berabuk. Berabuk airnya. Dia kena lap. Aduh. Kita balik ke tepian tengok turtle. Cik, nama siapa cik? Nama siapa? Pak Usop orang panggil. Pak Usop. Saya Lokman dia insyaAllah. Terima kasih banyak bawa kita orang. Esok kami nak balik. Terima kasih ya Pak Usop. Thank you very much Mr. Steven. Manage us so very well. Tengah video ke bukan? Ya, video. It's not easy handle as group kan. Alhamdulillah. Nelayan-nelayan kecil baru turun, baru naik ke darat. Lepas ni kita nak ke penyu pula, tengok penyu. My golden dream. Okay, kita nak pergi tengok penyu. Dia tengok Ninja Turtle. Dah selesai tengok penyu. Kali ni free and easy. Kami akan sambung snorkeling dekat situ. Tapi sini tak ada. Aku saja nak mandi-mandi. Dah hari je ni. Last minute makan. For the last time. Besok nak balik dah. Hujan ni tapi lantak. Dah lepas ni tak main air dah. Bye bye Laut Medam. Okay, ni makan malam last kami di Redang Reef Resort. Nasi goreng. Ada kambing lagi. Sama-sama je menu ni. Belum balik ni kita shopping Freeze Magnet. Sekarang nak buat koleksi Freeze Magnet dekat Magnet. Dekat Magnet, dekat Freeze. Dekat sejuk. Dia jajan lah. Pergi packing sambil ngunyah. Koci ni kalau menonton Netflix sedap lah sambil menonton. Internet pun tak ada, macam mana. Lupa nak download siap-siap.
Tepi. Ya, air. Nescafe original. Okey lah. Malam last kami di Redang Reef. Besok nak balik dah. Nak pergi packing. Lepas tu tidur. Kami tengah menghadap sunrise. Okay, kami nak balik dah. Terima kasih banyak semua kru-kru yang baik-baik and handsome ni Pak Usop. Ya. Terima kasih. Pak Usop bawa ke? Sama. Pak Usop bawa ke? Ya. Oh lain. Terima kasih Pak Usop bawa kita orang. Okey, balon bos. Terima kasih. Sama. Okay, alhamdulillah. Okey. Dah dalam bot menuju ke Jati Merang, dah balik lah. Patutnya kita stay sini sampai Khamis. Cuti tak cuti? Pendek sangat. Ini tengah. Nanti nak claim. Apa ni? Kan kita pergi Tioman pula. Okey, terima kasih. Tadi ambil corner tu, weh best. Ambil lap. Ambil lap best. Satu lagi ah. Okey, terima kasih ya. Sekarang kami dalam Grab nak menuju ke apa Jai? Nak makan apa? Colok apa? Celup tepung. Kalau kat sini apa bang dia orang cakap? Celup tepung ah. Celup tepung. Dia ada slang dia sikit tepung, kan? Kita nak makan celup tepung. Sekali Firdaus punya tu tutup dah. Hari Isnin 5 tu. Tengoklah mana abang ni bawa boleh lah, janji boleh makan celup tepung dah sampai Terengganu kan. Rugi pula tak makan benda macam tu kan. Selalu dapat makan. Rupanya Firdaus celup tepung tu tutup hari Isnin. Lepas tu minta driver Grab hantar mana-mana celup tepung dia hantar sini. Kita ambil 3 jenis, pusing-pusing ni makan Saya sotong memang saya nak. Oh ikan. Ikan kita nanti kita pilih sendiri. Saya pun nasi lemak dengan telur mata saja. Udang celup tepung, sotong celup cepung. Tepung, nasi lemak, air kelapa aiskrim. Kombinasi tu macam kombinasi nasi lemak dengan kelapa aiskrim. Hai. Dan kita ada miau. Apa nama kau?